Ramai yang tanya dekat aku lah, macam mana aku boleh deliver berat. Aku kongsikan dengan korang journey aku untuk training sampailah aku boleh angkat macam sekarang ni. Yang aku start dulu, aku tak buat deadlift yang biasa. Aku start dengan buat rack pull dulu. Dan bila aku buat rack pull tu, aku memang gunakan weight yang agak berat. Cuma form tak berapa cantik. Satu hari tu ada seorang ni, dia suruh aku pakai belt. Sebab katanya pakai belt boleh bagi aku lebih keselamatan, boleh bagi aku jadi makin kuat. First set, aku pakai belt. First time. Untuk buat rack pull 160 kg. 3 rep. Letak je barbell, terbaring aku atas lantai. Terus sakit pinggang. 6 bulan. Pergi fisio, jumpa doktor, macam-macam. Aku tak deadlift selama 6 bulan. Memang sakit sangat-sangat. Tapi lepas tu, bila dah okey sikit, aku belajar balik buat deadlift tanpa gunakan belt. Dekat situ, baru aku nampak sebenarnya compound movement ni, dia memerlukan kekuatan core yang betul-betul kuat dan engkau kena banyakkan latihan buat pergerakan yang kau nak jadi kuat. Dalam hal ni, aku nak kuat dekat deadlift, aku memang banyak deadlift. Hampir seminggu 4-5 kali aku deadlift. Aku start dengan 100 kilo, naik sikit demi sedikit dan sampailah aku boleh deadlift 260 kilo tanpa menggunakan belt. Kunci dia dekat sini adalah frekuensi disiplin. Teruskan buat, jaga form, tapi kena buat dengan lebih kerap, kena buat dengan lebih banyak. Dan satu lagi lah aku nak kongsi dengan kau lah. Yang paling penting adalah sebenarnya mindset engkau, programming engkau. Kadang-kadang lah, ramai orang dia rasa macam dia tak boleh buat. Dia rasa macam dia tak boleh. Tapi bila kita push, bila kita paksa, bila kita bagi semangat, dia boleh buat banyak sebenarnya. Yang inilah salah satu kekurangan yang aku nampak lah dekat dalam kalangan gymmers yang nak jadi makin kuat. Dia tak betul-betul push diri dia. Dia banyak konservatif punya cara. Dia spare banyak. Bagi. All out. Jalan. Kau nak cakap apa-apa, kau cakap lah. Kau nak kata, yang nak main berat dia tak boleh main lebih daripada 1 rep. Kena main 3 rep maksimum. Jadah, tolak ke tepi. Kau nak jadi kuat, all out. Kau nak jadi kuat, kau konsisten. Kau nak jadi kuat, kau bagi sehabis yang boleh. Kau akan nampak dia punya kesan dia nanti. Guys, kalau kau nak lagi cerita-cerita perkongsian daripada aku, stay tune guys, next video.